Malaysia akan menerima kunjungan lawatan negara ataupun state visit oleh Presiden Xi Jinping bermula 15 hari bulan April sehingga 17 hari bulan April. Untuk maklumat penuh dan terperinci mengenai jadual lawatan negara, ini saya pohon rakan-rakan media mendapatkan maklumat penuh daripada Kementerian Luar. Tapi Jemaah Menteri telah dimaklumkan bahawa lawatan ini bukan hanya dinantikan tapi adalah sebahagian daripada usaha kerajaan sebagai ataupun Malaysia sebagai sebuah negara perdagangan yang mana kita ingin melihat hubungan perdagangan yang lebih baik dengan pelbagai negara termasuk negara China.